Dah puasa kedua ni. Dah tahan ni. Tu. Apa ni? Jom makan dalam katil kita ni. Yes. Yes. Dia pergi mana ni? Nak guna sampah Ustaz. Guna sampah ya? Jangan basa-basa. Ya. Ustaz. Silakan. Ustaz. Jom. Jangan bagi orang nampak sudah. Ada orang mandi puasa ni mesti kisah kita ni. Man, nak tak kita bagi tahu polis? Jom. Assalamualaikum Abang Polis. Waalaikumsalam semua. Tadi kami ada nampak orang tak puasa dekat taman. Ya ke? Ya. Ya betul. Dulu cek. Wih korang, lari. Boleh. Sekejap. Kenapa ke korang ni? Kita baru lepas dia dari Sini pun. Alamak. Sengaja batal puasa kerana makan minum dengan sengaja. Kerana tak sengaja teruskan puasa dan wajib diteruskan apabila dia menyadari bahawa dia sedang berpuasa. Ingat, jangan tak puasa untuk semua orang. Saya mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.